kat sini ada soalan berkenaan dengan follow up contact number dekat booth kan. Sebab ada yang mungkin pergi booth, lepas tu dapat contact number, lepas tu cuba reach out, kemudian apa tak balas, dah bagi mesej kemudian tak balas. So ada potential klien yang macam berminat tapi dia lalas, dia kata dia disidai. Maksudnya dia tak respon. Okey. So nombor satu, kena fahamkan satu benda, iaitu apabila kita buat sales kat booth ni, pertama sekali kebanyakan orang adalah tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. So bila dia tak kenal kita tak kenal dia, maksudnya dari segi trust tu belum ada. Jadi bila belum ada tu, kita kena aware bahawa tugas kita sebenarnya untuk reach out dia, untuk kenalkan diri kita, nak bagi dia tahu kita, kenal kita. So saya ada satu funneling yang saya selalu share kan, ni sales funneling. Okey. So kalau tak nampak mungkin boleh zoom sikit lah. Okey. So sekarang ni sales funneling ni bila kita, maksudnya presentation flow ni, bila kita dapat contact daripada booth, apa yang patut kita buat adalah kita prepare. Sebab tu kalau dekat booth ni, kalau boleh kita dapatkan seberapa banyak information yang kita boleh dapat daripada dia. Sebagai contoh, biasalah nama, nombor telefon tu kita memang kena dapatkan lah. Lepas tu kalau kita mungkin dari segi umur kita tak boleh nak tanya, mungkin sebab sensitif, kita boleh tengok anggaran umur kan. Kalau basically kita boleh kenal lah umur orang tu macam mana kan, range 30-an ke, 20-an ke, 40-an ke, 50-an ke. Okey, satu. Nombor dua, kita mungkin boleh tanya secara tak formal kat mana dia tinggal, lepas tu kerja di mana, sebagai apa, semua everything kan. So itu adalah satu proses kita panggil repo kan. Kalau tengok di atas sekali tu dekat sebelah kanan punya anak panah tu kan, repo. So daripada situ kita dapat tahu sedikit background dia, profile dia, dan kita dapat minta izin dia untuk reach out dia atau contact dia balik, dan kita bagi di proposal. Okey. So biasanya kita akan depends lah, kadang-kadang orang tu dia dah bagi tu siap-siap yang bahawa dia memang minat dengan kita punya plan. Contoh macam dia nak kita panggil tanya pasal medical card ke atau hibah ke kan. So apa yang patut kita buat lah, kita prepare lah proposal kan. Buatlah 2 atau 3 proposal kan. So basic, medium, high. So lepas tu kita bagi je proposal tu kat dia, dan mungkin sedikit beberapa information berkenaan dengan penjelasan proposal tu lah. Okey, ada banyak cara lah. Macam saya biasanya saya akan buat video berkenaan dengan proposal tu. So quotation tu saya akan terangkan apa dia punya features, apa dia punya advantage dengan apa benefit dia. Lepas tu kita bagi di masa sikit. Kalau dia tak reply, kita bagi di masa kan. Lepas tu kita follow up lah balik. Cuma mungkin apa yang ramai yang terkena ni, sebab dia rasa macam dia kena sidai ataupun orang tu tak respon, dan dia rasa macam penat pergi dapat kontak tapi orang tu tak kita panggil tak respon. So of course dia tak respon sebab pertama sekali dia tak ada trust lagi kat kita sebenarnya. Dia tak ada trust lagi kat kita. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bagi information atau educate dia, bagi awareness berkenaan dengan trust lah. Berkenaan dengan risiko. Sebagai contoh, kalau kita tak propose hibah, kita ceritalah pasal risiko kematian macam mana, apa problem kalau berlaku kematian immediate kan. Sebagai contoh, berlaku kejeraan ataupun itu, kalau you ingat kes yang dahan jatuh dekat UiTM kan. So maksudnya risiko ni dia bukan datang tempat yang memang bahaya. Kadang-kadang tempat tu nampak macam tak bahaya, tapi boleh ada risiko bahaya juga. Okey. So tak masuk lagi penyakit kan. Penyakit contoh yang baru-baru ni kita pun tahu, ada salah seorang daripada kita punya team yang kena sakit kritikal kan. Kena heart attack, meninggal dunia immediate. So kalau katakanlah tak sempat buat prepare apa-apa, what happen dengan dia punya family punya living expenses, lepas tu dengan dia punya kita panggil hutang-hutang. So benda-benda macam tu kita kena beritahu dia secara konsisten dekat dalam secara online. Kalau selagi dia tak block, kemudian kita keep on follow up dengan dia kan. Kita call ataupun WhatsApp kan. Kalau macam saya suka WhatsApp dulu. Okay. So
Saya suka WhatsApp dulu, kemudian call. Okey, kita WhatsApp, kita call, lepas tu kita tanyalah macam mana dengan proposal yang kita bagi tu. Okey, memang saya faham akan ada risiko kena reject dengan kena sidai. Maksudnya dia ignore je, tak apa kan? Sebab kita dalam takaful ni, kita bukannya nak pastikan dia ambil dengan kita je tau. Kita nak pastikan dia aware yang kita pernah open kat dia. So mungkin sekarang ni dia tak ada awareness lagi, jadi dia rasa macam benda tu tak penting dan dia biar je lah. Tapi ada masa nanti dia akan rasa macam benda tu penting, tiba-tiba teringat, dan kebetulan pula masa tu you follow up dengan dia. Masa tu lah nanti dia mungkin akan balik kat you. You boleh tanya sini-sini agent, especially agent baru, mungkin rasa benda ni kena macam alamak tak bestnya benda ni. Tapi agent lama, kebanyakannya memang dah kena macam ni lama dah, banyak kali dah kan. Jadi daripada situ sebenarnya kita belajar untuk keep on consistent dan keep on buat open. Jangan give up. Sebagai contoh, kalau katakanlah kita dapat prospek 10, 11 kan, tak ada satu pun respon. Mungkin masa tu tak ada respon sebab ada ejen saya sendiri yang berpengalaman, kadang-kadang lepas sebulan 2 bulan baru close case daripada booth tu. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun pun ada. Jadi jangan rasa give up, jangan rasa macam dia tak nak you tu, dia tak nak polisi tu sebab dia tak suka you, bukan. Bukan sebab dia tak suka kita. Tapi dia mungkin tak terima lagi idea tu, mungkin sebab belum sampai kesedaran lah. Jadi sebab tu pentingnya adalah tahap kesedaran tu kita develop from time to time. Sebab tu pentingnya kalau you ada konten dekat social media, so you boleh kongsikan konten tu melalui WhatsApp kan, bagi link dekat dia so dia tengok kan. So insya-Allah kan, cuma bila kita follow up tu jangan terlalu agresif ataupun jangan terlalu kita panggil apa ya? Kita panggil terlalu intens lah. Sebab apa? Takut nanti dia tak suka, dia block. So macam tu je lah. So itu dulu kan untuk permulaan. So selebihnya kita akan buat benda yang sama juga kan. Jangan give up sebab permulaan buat takaful ni memang macam tu lah cabaran dia kan. Especially bila kita sebelum ni memang tak pernah pergi market stranger, kita rasa macam alamak dia ni sidai aku lah, dia ni tak nak aku, dia ni susah lah dia ni. So tak, sebab kebanyakan orang bila kita jumpa dekat booth, dia pun baru kenal you sekali tu dan dia pun tak kenal you siapa, dan kita pun tak boleh nak expect dia terus nak ambil unless memang dia betul-betul ada kesedaran dan dia terus nak ambil masa tu juga on the spot. Yang tu pun possible juga sebab saya pun banyak juga terus on the spot. So itu je lah dulu. So fahamkan flow ni dulu kan. InsyaAllah kalau you faham flow ni, you takkan mudah nak rasa macam give up ataupun rasa macam tertekan atau stres atau down lah bila you kena sidai dan lain-lain dan sebagainya. Okey, so kalau ada soalan lagi boleh tanya dan saya akan jawab lagi dengan melalui video macam ni lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.